Jika hati saya menceraikan isteri, adakah jatuh talak? Hati marah ke isteri. Hati kata dia ceraikan isteri, talak 60 geram. Hati kata demikian, aku ceraikan dia kau, talak 60 geram. Allah tanya soalan, Dr. Daniel, adakah jatuh talak kalau kita talak dengan hati? Siapa boleh jawab? Cikgu? Tak jatuh? Tak jatuh, ha? Okay. Betul. Jawapannya tak jatuh. Talak kena dilafazkan. Talak kena dilafazkan. Apa yang hati sebut, jatuh talak 1000, jatuh talak 2001, tak jatuh. Confirm tak jatuh. Itulah kehendak syariat dengan dalil-dalil yang jelas. Lafaz yang didengar baru jatuh. InsyaAllah. Tadi berhati-hatilah dengan lafaz. Dan saya nak tambah peringatan. Walaupun lafaz itu disebut secara melawak. Secara melawak. Tolongnya yang baru kahwin kadang-kadang dia cuai. Cara melawak, tak tahu apa nak sembang. Sembanglah tafsir surah Fatihah ke, surah At-Taubah ke, ayat 51. Tak tahu apa nak sembang. Ni apa me'ah. Aku cerai hang talak 1. Abang ni, aku melawak aja. Isteri belajar sikit. Dia belajar sikit. Dia sempat ada kelas tafsir 2 kelas. Maka dia, aku rasa jatuh. Tanya ustaz yang berautoriti, jatuh. Terkejut. Memang betul jatuh. Tapi untung talak 1. Boleh terus rojok. Tapi berhati-hati. Saya teringat kes lama dah. Cerita di belah ni. Belah balik pulau. Duk gaji batang kayu. Kan gaji batang kayu suami isteri yang harmoni. Isteri belah sana, dia belah sini, gaji panjang kan. Keruk krek. Abang sayang you, I pun I love you too. I love you too. Melawak-melawak, aku cerai hang. Tengah duk gaji tu. Telefon Dr. Daniel, I sebut demikian tapi melawak. You bergaduh dengan dia ke? Dah. Masa tu kami duk gaji kayu. Jadi tak tahu apa nak cakap, sebut macam tu tapi melawak. Jatuh. Doktor katalah tak jatuh. Jatuh. You kata talak berapa? Sebut talak je lah. Jatuh talak 1. You kena daftar. Mungkin kena penalti. Tapi hukum boleh rojok. Dan jaga mulut you lepas ni. Saya keras. You jaga mulut you. Masa gaji tu, Dr. sembang tentang talak cerai. Baca Al-Fatihah. Yasin. Sambung. Wal Quranil Hakim. Abang pula sambung. Cik. Orang bagi apa sambung-sambung ni apa dia? Kat internet. Tebuk. Yasin. Tebuk. Wal Quranil Hakim. Tebuk. Pum. Kayu jatuh. Kan dapat pahala.